Pernah tak korang tengok satu keputusan pengadil terus ubah seluruh game? Sebelum saya kongsikan kenapa, korang kena follow kita dulu gang. Gang, jom. Korang bayangkan game tengah imbang satu sama. Minit ke 85. Dua-dua tim ni tengah all out untuk cari gol kemenangan. Tiba-tiba pengadil tiup whistle. Seorang defender buat satu tackle. Terus pengadil tu keluarkan kad merah. Sekelip mata, game boleh berubah. Tim yang tinggal 10 orang terpaksa bertahan habis-habisan. Itu belum habis lagi. Dengan tekanan tu pula berlaku pula foul dalam kotak penalti. Pengadil pun terus bagi penalti. Satu sepakan saja terus boleh tentukan siapa menang dan siapa yang kalah. Sebab tu dalam bola sepak, keputusan pengadil bukan whistle yang biasa. Ia boleh ubah momentum, emosi pemain, taktikal coach, malah sejarah perlawanan. Walaupun ada teknologi macam video assistant referee VAR untuk semak keputusan, pengadil tetap manusia dan keputusan mereka ni boleh jadi penentu untuk satu-satu game. Sebab tu bila fans ni marah dekat pengadil, kadang-kadang bukan sebab emosi semata-mata, tapi sebab satu keputusan kecil boleh ubah seluruh perlawanan. Jadi kat sini, pernah ke yang duk maki pengadil? Cuba komen kat bawah. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan bola atau kasut besar, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.